Juga nak minta kat dia pula. Cuba lah, cuba. Lan, aku cakap sikit ni. Aku dah cakap dia. Kau ada teman yang kat sini. Berapa kau nak minum? 5 minum. Kau nak buat apa dengan duit RM5? Aku nak pergi susu anak aku ni. Dah 2 hari aku tak lalu ni. Macam ni lagi. Aku ada RM5 boleh bagi kau. Tapi kau boleh terima ke duit? Mesti macam aku ni. Jangan cakap macam tu lah. Kita kawan dah lama kot. Aku kan tak ada duit. Ada je duit berkepuk-kepuk dalam bank tu. Cuma nak kena pergi ATM pun tak ada masa. Macam ni lah aku cakap dengan kau. Okay? Kita ni kadang-kadang kita jangan terlalu mana hina dengan pekerjaan. Dengan orang, pekerjaan orang. Lebih lagi minta kerja macam aku ni. Kan? Sebab kalau boleh kita ni hidup, biarlah cari kerja yang halal. Biar pun kerja tu macam aku sekali pun tak apalah. Yang penting pada aku dia halal. Aku ingat macam ni je lah. Tempat aku ni ada 02 ni. 2 lagi security kosong